Daripada support ESR ni, duit tu pergi mana? Pergi mana? Adakah ESR ni guna untuk dia seorang saja atau ada manfaat untuk orang Islam? Bukan kita nak tunjuk kata kita ni hebat banyak zakat. Tak. Zakat ni benda tanggungjawab. Tanggungjawab ni dia tak hebat pun kalau kita buat. Tanggungjawab sebagai orang Islam kita buat tu normal. Kalau tanggungjawab tak buat, yang tu yang luar biasa. Okey? Jadi apa pandangan positif yang kita nampak setiap kali saya update pasal zakat? Apa efek dia selepas saya buat video saya tunjuk kata ESR bayar zakat sekian-sekian banyak macam ni. Daripada 200,000 dia lompat naik kepada 1 juta tahun lepas. Lompat naik pada 1 juta. Efek dia positif daripada pandangan orang yang tengok, "Ui, best lah support ESR bayar zakat. Best lah ESR bayar zakat." Itu adalah positif. Orang boleh tahu support ESR duit ke mana. Okey, saya buat lagi video tahun lepas 1 juta saya bayar. Okey. Apa efek dia? Mari saya tunjuk gambar. Efek dia pergi kepada 4 juta ringgit. Okey. 4 juta ringgit zakat ESR 2025. Nampak ada efek positif. Bila kita update 1 juta, dia lompat pergi 4 juta. Sebab apa benda ni boleh jadi 4 juta? Bukan saya pandai bisnes tak. Saya tak pandai bisnes. Saya bukan orang yang pandai bisnes, pergi belajar kursus bisnes, pergi belajar kelas. Saya tak pernah belajar apa-apa pasal bisnes. Tetapi semua ni dipermudahkan oleh Allah sebab kita buat tanggungjawab apa yang kita kena buat. Itu pertama. Dengan izin Allah, bahawa benda ni boleh berlaku lah. Bukan pasal saya pandai. Bukan pasal staff-staff saya pandai. Tak.